Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bernas kerana pada hari ini pengurusan kanan Bernas termasuk pengurusi Dato' Rani turun ke kawasan PPR Ampang Ili. Kebetulan ini adalah kawasan Parlimen Titi Wangsa. Dia buat satu program yang sangat bermakna kepada kawasan ini. Dia ada 940 unit rumah di kawasan ini, blok A, B dan C. Semua rumah ini diberi beras 10 kg, kemudian gula dan juga minum dan sebagainya. Tadi dia pun juga bantu kepada anak-anak yatim dan ibu tunggal di samping itu. Tetapi setiap rumah ini semua dapat kat kawasan ini. Ini salah satu daripada CSR yang dilakukan oleh Bernas. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bernas kerana memilih Parlimen Titi Wangsa untuk diedarkan semangat Ramadan pada kami. Kami pun sebenarnya berbesar hati dapat mengadakan CSR daripada Bernas, sebab bagi kami juga penting kita membuat CSR di bandar. Sebab kadang-kadang di bandar ni banyak lagi memerlukan, sebab kami selalu buat CSR di luar bandar, di perkampungan orang asli. Dan terima kasihlah kepada Yang Berhormat Datuk Seri sebab memudah carakan supaya kami dapat datang ke sini.